PHEV pertama daripada jenama Malaysia, dari Proton eMAS 7 PHEV. Apa yang menarik adalah booking hanya RM99, lepas booking terus dapat RM500 rebate, dan harga dia dijangka daripada RM110,000 hingga RM130,000 sahaja untuk sebuah kereta dengan teknologi terbaru PHEV. Dan dia datang dengan 3 variant, iaitu Prime, Premium dan Prime Plus. Dengan campuran daripada kereta EV, tapi ini dia datang dengan enjin. Walaupun enjin dia hanya 1.5 4 silinder, tapi dia datang dengan turbo, siap dengan EV. Dan mari kita tengok dia punya dalaman, memang mantap. Dengan interior yang begitu klasi, dengan interior balut dengan warna putih, dan entertainment panel dia cukup besar untuk segala information yang kamu nak boleh tukar-tukar. Dan ini adalah konsol design terbaru yang saya paling minati. Dan tengok steering dia dengan design yang baru. Ada sebelah kiri ada button dan sebelah kanan juga ada button untuk kontrol segala yang perlu dikontrol. Dan kita masuk ke belakang, tengok kawasan tempat duduk di belakang dia yang cukup luas dan klasi. Dan untuk belakang pula dia ada aircon vent di belakang dan juga ada dua charging port di belakang sini. Dan ini adalah buntut dia, Proton eMAS 5. Bukan eMAS 5 lah, eMAS 7 PHEV. Dan macam mana dengan dia punya boot belakang ni? Cukup luas, memang banyak tempat untuk bahagian belakang. Kalau nak lebih banyak tempat lagi, tidurkan seat, dia dapat lebih banyak lagi kompartmen untuk letak barang. Dan untuk PHEV ni, dengan satu tangki minyak penuh, dengan satu kali cas, boleh jalan lebih daripada 1,200 km. Dan mereka sudah cuba dan sudah dibuktikan. Jadi macam mana pendapat anda tentang Proton eMAS 7 PHEV ni? Tunggu apa lagi? Dengan harga yang begitu murah, cepat-cepat pergi Pronet yang berdekatan untuk booking dengan RM99 sahaja, terus dapat RM500 rebate. Weh, harga yang sangat murah dengan ada 3 variant untuk dipilih.